شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi hidayah bagi seluruh manusia dan menjadi bukti-bukti yang nyata menjelaskan hidayah dan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Sadaqallahul azim. Peristiwa nuzul Quran berlaku pada 17 Ramadan pada usia Nabi Muhammad SAW pada umur 40 tahun. Dan peristiwa ini berlaku di Gua Hira di Mekah. Pada masa itu Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama daripada Jibril AS. Al-Quran diturunkan di Mekah dan Madinah selama 23 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk memberi wahyu ataupun panduan kepada manusia pada ketika tersebut. Dan Al-Quran ini patutnya menjadi panduan kepada manusia, terutamanya umat Islam di seluruh dunia. Nuzul Quran bukan satu peristiwa yang berlaku bulan Ramadan sahaja, tapi ia satu seruan kepada kita untuk mendalami Al-Quran. Dalam arti kata belajar Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Semoga dengan peristiwa Nuzul Quran ini kita dapat praktikan dalam kehidupan kita dan menjadi sebagai pedoman hidup kita lah, insya-Allah.